Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan tengok bagaimana kita akan masukkan drawing CAD kepada setiap level yang ada di dalam structure Revit. Okay. Pergi kepada Insert tab, pergi kepada Link CAD, cari file AutoCAD. Oleh kerana kita berada di foundation level, jadi ini adalah drawing CAD yang diperlukan. Okay, pastikan origin to origin, open, dan ini adalah drawing CAD yang kita baru masukkan. Okay, proses ini kita akan ulang sehingga ke ground floor, level 1 dan seterusnya sampai level ke-4. Proses yang sama kita akan buat. Dan di sini kita akan nampak ada A, ada A1, B. Ini adalah grid line yang baru. Dan di sini kita akan lihat juga ada pertambahan pada 1A, 2A, 2B, 2C dan juga 3A. So ini kita akan buat secara manual menggunakan kaedah copy grid line. Okay, sebelum tu kita teruskan kepada ground floor level. Kita pergi kepada Insert tab, pada AutoCAD link, dan kita masukkan ground beam key plane, origin to origin, dan kita open. Okay, ada pertambahan di sini, nampak? Ada A1. Okay. Itu juga level 2, level 1. Di sini belum ada lagi tambahan. Kita pergi ke link CAD, level 1, key plane, open. Dan di sini kita nampak ada lagi, ulang sehingga level ke-4, level 2, level 3, level ke-4, okay. Kita tengok kepada kita punya bahagian, ada pertambahan 1A, okay. Foundation level. Okay. Di sini kita akan menggunakan fungsi copy. Pergi kepada ini, klik copy. Okay, ini adalah lukisan drawing grid line yang asal. Dan kita akan copy, kita akan pergi kepada yang tambahan ni. So ini akan jadi A1. Kemudian kita juga ada pertambahan dekat sini F, F1, F2. Kaedah yang sama, kita klik. Kita pergi kepada copy. Okay. Daripada point ni kepada point ini. Okay. Cuba tengok. Sekarang kita ubah, ini adalah F2. Sorry, ini adalah F1. F1. Dan kita copy lagi. Sini kepada sini. Dan jadi F2. Tekan escape untuk matikan command. Dan seterusnya kita pergi kepada grid line yang mendatang. Ini kita perlu tambahkan pada 2A. Yang ni belum ada. Yang dah ada. Kita tambah dekat sini. Klik. Copy. Daripada sini. Pergi kepada sini. Okay, escape. Cuba tengok di tepi ni dah ada. Ini sepatutnya 2A. 2A. Okay, dan kita klik lagi. Kita buat copy. Daripada point 2A kepada 2B. Dan seterusnya kepada 2C. Okay. Okay. Di sini kita boleh buat sedikit adjustment. Pada simbol elbow, klik. Dan kita boleh bawa ni ke atas. Okay, gitu. Okay. Dan seterusnya kita ada
3A, B dan C. Ulang lagi. Klik pada 3. Copy. Klik 3. Klik persilangan 3A. Tekan escape. Kat sini kita ubah dulu. Ini adalah 3A. Kemudian kita klik pada garisan 3A. Klik copy 3A kepada 3B dan kepada 3C. Tekan escape. Sekarang grid line kita semua dah ada.